Berjaya. Power lah. Seorang lagi. Dalam tu. Hello semua, korang tengah buat apa tu? Hari tu kita orang buat short trip ke Hulu Langat santai-santai dari Kuala Lumpur. Korang pun tahu kan Hulu Langat ni tempat yang famous untuk healing-healing, untuk kita lari sekejap dari kesibukan bandar dan cari suasana alam. Especially sejak highway baru Ampang dah dibuka, perjalanan kita orang rasa lebih cepat dan kurang jam. Macam tak sabar nak jejak kaki dalam sungai. Jom. Lamanya tak datang area Sungai Congkak ni. Kalau dulu kita boleh parking tepi, bentang tikar dan lepak tepi sungai. Tapi sekarang nampak macam banyak kawasan yang diuruskan oleh owner-owner persendirian. Naik macam cendawan. Kita dah sampai dekat Hulu Langat. Kita dekat area Sungai Congkak. Kita tengok apa ada kat sini Dalam becak dik. Fly. Butterfly lah, bukan fly. Careful. It's okay, it will not bite. Sana, ikut sikit sana. Oh, bestnya. Macam bestnya. Oh, man. Tapi sungai dia. Hari ni kita ada Kesha. Kita dekat Hulu Langat kan. Kita suka tak dekat Congkak ni? Wow, asli bahaya. Tapi mungkin best kot. Berjaya. Power lah. Seorang lagi. Dalam tu. Seorang lagi. Masuklah kamera. Cepat. Bawalah power. Masuk tu. Buatlah orang kata. Lompat tiru. Lompat tiru ada tiru. Korang orang sini Korang ada? Jauh travel. So kalau korang datang sini, korang boleh tarik buat ni lah tempahan dulu. Ni ada daily trip 8 pagi. So kalau korang datang nanti kat sini, korang kena cari tempat dulu sebab memang ramai gila orang kat sini kan. Kena cari parking, lepas tu kena make sure korang dah buat tempahan awal. Kalau tidak nanti bank susah nak cari tempat, ramai gila korang tengok tadi kan. Tapi memang fun lah, ada yang datang dari Puchong tau, budak-budak tu. Hari ni kita kat mana Aling? Hari ni kita kat sungai. Kat sungai, nama sungai ni Sungai Congkak kan? Sungai Congkak. Lepas tu apa yang Ali nampak tadi? Orang mandi tak? Mandi, tapi siapa bongkak kaki orang? Sebab kan dia orang lompat. Tapi yang best tu ada yang lompat tinggi kan? Lompat paling tinggi macam pokok. Wow. Best. Datang lagi nanti. Nak naik tapi itulah tak bawa. Yes. So, nanti kita datang lagi. Kita akan datang awal dan make booking dulu.
Tengah cokak. Orang air deras kan. Dengan air dia deras dia air ni lasak. Kita kat mana? Kita dekat Ulu Langat kan. Lepas tu kita nak try ingat nak cari tempat nak mandi sungai. Tapi punyalah ramai manusia. Apalah next time kita kena datang awal sikit. Aku tak buat booking. Okay guys, kita singgah jap beli bergoreng-goreng. Goreng. Sayur dalam. Tu abang balik sana. Mana goreng pisang tu? Pisang RM3. Kulit RM5. Ni nak ni. Up to you. Ayman nak goreng pisang pun dah okey. Macam nak ni kan? Tu nak satu. Mana? Potato. Kereta ni berapa? Itu ada yang RM5, ada yang RM6. Sayur ni. Ya apa? Ada perasa dia? Ada perasa Oh. Yang ambil ni lah. Ambil ni lah. Ni lah. Yang nombor 2. Nombor 2. Yang ni berapa? Yang mana yang ni? Yang ni. Ya, saya panas. Okey. Sos dengan mayonis. Apa dengan mana? Nak sos dengan mayonis tak? Tak payah. Tak ya. Kosong je. Saya beli apam balik crispy 3, apam balik coklat 1. Wow. Ni mesti kenyang ni. Sedap ni. Best tu. Hujung minggu ramai orang dia. Hujung minggu ramai datang ni kan. Okay, masih ya. Sama. So, hari ni kita makan dekat tempat yang best kan ni. Aku rasa nak buat korang makan tempat yang aku pun baru first time try. Kita makan kat mana tak? Kita makan ni. Selera Minang. Masakan Minang kat Langat. Saya bagi Nescafe oil je Sorry. Kita makan kat sini. So kita orang stop kejap makan dekat sini. Nak try masakan Minang. Tapi macam makan apam balik coklat. Wow.
Ada apa? Kita makan kat Lalang. Dia Kuala dengan Hulu ni ni. Kuala dekat area belah Kuala Selangor sana tu. Ini mangga ya guys. Tahunya? Mami punya. Wow, mari makan apa tu? Ali tu kenapa? So macam biasa guys, kita orang kalau bawa korang nanti, kita bawa makan tempat-tempat yang lokal. Kita tunjuk tempat yang best nak makan kat sini jalan-jalan. Kan Dik? Yes. Ini tangkapan kita hari ni. Bukan? Okay. Yang ni Nak air ke apa-apa? ada, minta ada. I minta Nescafe Ice ni. Cukup. Ni nak sikit bawa air tau. Saya sebenarnya trip ni sekejap je, tak sampai pun setengah hari. Tapi itulah yang bestnya, dengan short drive ni kita dapat hirup udara segar, dapat happy-happy dengan kawan, dengan family. Yang penting semua orang happy. Makan halal hati pun lega.